Pernah tak anda berdiri di tepi sebatang sungai dan terfikir, adakah sungai ni betul-betul hidup? Soalan ni nampak macam mudah kan? Tapi sebenarnya, jawapannya jauh lebih rumit dan menarik daripada yang kita sangka. Hari ini, kita akan sama-sama menyelami kisah hidup sebatang sungai. Dari nadi tersembunyinya di bawah tanah, hinggalah ke seluruh kehidupan yang bergantung padanya. Kita akan faham apa yang menjadikannya sihat dan apa yang boleh jadi pembunuh senyapnya. Baiklah, ini dia perjalanan kita hari ini. Kita akan mulakan dengan apa sebenarnya maksud hidup dan mati bagi sebatang sungai. Lepas tu, kita akan selongkar enjin tersembunyi yang menggerakkannya, bedah siasat anatominya dan fahamkan macam mana ia boleh mati. Kemudian, kita akan belajar cara membaca tanda-tanda amaran dan yang paling penting, kita akan lihat sama ada harapan untuk pemulihan. Okey, jom kita mula dengan persoalan utama yang nampak macam senang, tapi sebenarnya tak. Soalan sama ada sesebuah sungai itu hidup atau mati, ia bukanlah sekadar jawapan ya atau tidak. Ada banyak lapisan yang kita perlu kupas satu persatu. Jadi, bila kita cakap pasal sungai hidup atau mati, apa yang terlintas kat fikiran anda? Kebanyakan daripada kita mungkin akan terus fikir, oh, senang je. Kalau ada air, hiduplah. Kalau kering, matilah. Betul kan? Bunyinya memang logik. Tapi, itu baru separuh cerita. Realitinya jauh lebih mendalam daripada tu. Sebenarnya, ada dua nyawa berbeza yang kita kena tengok. Pertama, nyawa dari segi hidrologi. Ini pasal fizikal dia. Ada air tak? Air tu mengalir ikut kitaran musim macam biasa tak? Ini kita panggil kehidupan fizikal sungai. Yang kedua pula, nyawa dari segi ekologi. Yang ni pasal biologinya. Boleh tak hidupan tinggal kat situ? Adakah ia jadi rumah untuk ikan, serangga dan tumbuhan? Adakah airnya cukup bersih untuk semua hidupan ni bernafas? Dua-dua aspek ni sangat-sangat penting. Kat sinilah ceritanya jadi menarik. Keadaan-keadaan ni boleh bercampur aduk dan inilah yang bagi kita gambaran sebenar kesihatan sungai. Contohnya, sebuah sungai tu airnya mungkin mengalir deras, nampak hidup dari segi hidrologi, tapi hakikatnya ia cuma sebuah longkang bergerak yang penuh dengan pencemaran. Tak ada satu hidupan pun boleh tinggal di dalamnya. Ia dah mati dari segi ekologi. Sebaliknya pun boleh jadi. Ada sungai yang kering kontang masa musim kemarau, kita ingat dah mati. Tapi sebenarnya, itu sebahagian daripada kitaran normal dia. Bila hujan turun, boom, ekosistem dia hidup balik dengan subur. Jadi, faham empat keadaan ni adalah kuncinya. Okey, sekarang kita dah faham apa itu sungai hidup atau mati. Jom kita bedah siasat pula bagaimana ia berfungsi. Kita akan tengok enjin tersembunyi di sebalik semua ni. Kuasa yang kita tak nampak dengan mata kasar, yang jadi nadi kepada degupan jantung sungai. Nak faham pasal ni, cara paling senang ialah bayangkan setiap sungai ada akaun bank sendiri. Ya, macam akaun bank kita. Ada duit masuk, iaitu deposit air, dan ada duit keluar, iaitu pengeluaran air. Kalau asyik keluar je lebih banyak dari yang masuk untuk tempoh yang lama, apa jadi? Akaun tu akan kering kontang. Jadi, apa deposit dan pengeluaran untuk akaun bank sungai ni? Deposit utamanya mestilah datang dari air hujan. Tapi ada satu lagi sumber deposit yang sangat kritikal, iaitu aliran dasar dari air tanah. Anggaplah ini macam direct deposit bulanan yang sentiasa ada, yang pastikan akaun tak kering sementara tunggu gaji, atau dalam kes ni, hujan turun. Di bahagian pengeluaran pula, ada air yang tersejat ke udara, ada yang meresap balik ke dalam tanah, dan sudah tentu yang paling besar selalunya adalah pengambilan air oleh kita, manusia, untuk pertanian, industri dan kegunaan harian. Dan daripada semua faktor ni, ada satu wira tak didendang yang sering kita lupakan, iaitu air tanah. Inilah penyelamat sungai, terutamanya semasa musim kering yang panjang. Ia macam simpanan tetap yang sungai boleh gunakan bila tak ada hujan langsung. Kehadirannya menentukan sama ada sungai itu boleh terus hidup atau tidak. Ada satu analogi yang bagus untuk faham benda ni. Bayangkan span dan straw minuman. Kalau span di sekeliling tu basah lencun dan straw tu ada atasnya, air dari span akan meresap masuk ke dalam straw kan? Macam tu lah bila air tanah, span, lebih tinggi dari air sungai, straw. Sungai tu dapat air. Ini kita panggil aliran peroleh. Tapi kalau span tu kering, mungkin sebab kemarau, dan straw tu ada air sikit, air dari straw pula yang akan bocor keluar, meresap ke dalam span. Sungai tu hilang air. Hubungan yang tak nampak inilah yang sangat kritikal untuk kelangsungan hidup sungai. Okey, kita dah faham pasal akaun bank dia.
Sekarang kita kena faham yang sebatang sungai ni bukan sekadar satu garisan air biru atas peta. Tak. Ia jauh lebih dari itu. Ia ada anatomi yang lengkap, macam badan manusia juga, dengan organ-organ yang saling berhubung. Pertama sekali, lembangan atau watershed. Bayangkan satu mangkuk besar. Semua titisan air hujan yang jatuh dalam kawasan mangkuk tu akhirnya akan berkumpul dan mengalir ke satu titik paling bawah. Itulah sungai kita. Jadi, apa sahaja yang berlaku dalam mangkuk tu, penebangan hutan, pencemaran, semuanya akan memberi kesan kepada sungai. Selain tu, ada juga dataran banjir, iaitu ruang bernafas dia masa air pasang. Ada zon riparian, macam kulit di teping yang melindungi dan membekalkan makanan. Semua ni adalah organ penting. Kalau satu rosak, seluruh badan sungai akan rasa sakit. Seterusnya, kita kena faham pasal degupan jantung sungai. Nama teknikalnya, rejim aliran. Ia bukan cuma pasal berapa banyak air yang ada, tapi yang lebih penting pasal ritma dan corak aliran tu sepanjang tahun. Macam degupan jantung kita, mesti ada ritma yang stabil dan sihat. Begitu jugalah dengan sungai. Dan degupan jantung ni ada 5 dimensi. Banyak mana airnya, berapa kerap banjir atau kemarau berlaku, berapa lama ia bertahan, bila ia berlaku dalam setahun, dan betapa cepat air naik dan surut. Kenapa semua ni penting? Sebab sebuah sungai mungkin ada jumlah air yang cukup secara purata. Tapi kalau ritme dia hancur, contohnya air dari empangan dilepaskan secara tiba-tiba dan tak menentu, habis musnah ekosistemnya. Ikan dan serangga kat situ dah biasa dengan ritme semula jadi, bukan kejutan macam ni. Okey, kita dah faham macam mana sistem sungai yang sihat berfungsi. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana ia boleh gagal dan mati. Ini mungkin bahagian yang agak suram sikit, tapi sangat penting untuk kita tahu apa puncanya. Secara asasnya, ada 2 jalan utama yang membawa kepada kematian sungai. Pertama, kematian hidrologi. Senang cerita, airnya hilang, kering kontang, habis. Kedua, kematian ekologi. Yang ni, airnya masih ada, mungkin mengalir macam biasa. Tapi ia dah jadi macam sungai zombie, cangkerang kosong yang beracun dan tak ada kehidupan. Mari kita tengok satu contoh kematian ekologi yang paling biasa. Macam mana sungai boleh lemas? Ia bermula bila baja dari kebun atau sisa kumbahan masuk ke dalam air. Ini macam makanan super untuk alga. Jadi, alga ni pun berpesta, tumbuh membiak dengan sangat banyak sampai air jadi hijau pekat. Tapi bila alga ni mati, giliran bakteria pula berpesta untuk menguraikan bangkai alga. Masalahnya, proses penguraian ni guna hampir semua oksigen dalam air. Akibatnya, ikan, udang dan serangga semuanya mati lemas. Sungai tu sesak nafas dari dalam. Ada satu lagi pembunuh senyap, masalah lebuh raya yang terputus. Cuba bayangkan, banyak spesies ikan ni perlu travel sepanjang sungai untuk melengkapkan kitaran hidupnya. Ada yang perlu berhijrah ke hulu sungai untuk bertelur, ada yang ke hilir untuk cari makan. Sungai tu umpama lebuh raya bagi mereka. Tapi, bila kita bina empangan atau bendungan, ia macam kita letak roadblock kekal yang tak boleh dialih. Habis, ikan-ikan ni tersekat, kitaran hidup mereka terganggu. Lama-kelamaan, populasi mereka lenyap dari sungai tersebut. Jadi, macam mana kita sebagai orang biasa nak tahu kalau sungai di kawasan kita tu sedang dalam kesusahan? Jom kita belajar baca tanda-tanda amarannya. Dan dalam masa yang sama, kita akan pecahkan satu mitos besar yang sangat bahaya. Mitosnya berbunyi, air yang jernih maksudnya air yang bersih. Bunyi macam betul kan? Tapi ini salah besar dan sangat berbahaya. Faktanya, banyak bahan kimia dan racun paling toksik macam merkuri, racun perosak, logam berat, semuanya larut dalam air. Ia tak ada warna, tak ada bau. Jadi sungai tu mungkin nampak jernih macam kristal, tapi pada masa yang sama, ia mungkin penuh dengan racun. Jangan sesekali tertipu dengan rupa luaran sahaja. Jadi, apa tanda-tanda yang kita patut perhatikan? Okey, ada 2 jenis. Pertama, amaran dari segi aliran air. Cuba perhatikan, adakah sungai tu makin cepat kering setiap tahun atau lopak-lopak airnya makin lama terpisah antara satu sama lain. Itu tanda akaun bank airnya makin susut. Kedua, amaran dari segi ekosistem. Ada bau busuk tak? Airnya nampak berkeladak atau penuh dengan alga hijau. Cuba angkat satu batu di dalam air. Kalau dulu penuh dengan serangga kecil tapi sekarang kosong. Itu tanda besar yang ekosistemnya tengah tenat. Baiklah, selepas semua berita yang kurang baik ni, mesti anda tertanya-tanya. Ada harapan tak? Boleh ke sungai yang dah mati atau sedang nazak ni dihidupkan semula? Berita baiknya, selalunya, ya, boleh. Tapi, ia memerlukan tindakan yang betul dan kita kena guna alat yang betul untuk kerja-kerja pemulihan.
Bayangkan kita ada satu kotak peralatan untuk pulihkan sungai. Dalam tu ada macam-macam alat. Ada alat yang berimpak tinggi, macam kurangkan pengambilan air tanah secara besar-besaran atau kuatkuasakan undang-undang pencemaran dengan tegas. Ini memang paling berkesan tapi juga paling susah nak buat dari segi politik dan ekonomi. Lepas tu, ada alat berimpak sederhana macam menanam semula pokok-pokok di tebing sungai. Ini sangat praktikal. Dan jangan lupa, ada juga kemenangan pantas atau quick wins macam pasang perangkap sampah atau gotong royong bersihkan sungai. Walaupun nampak kecil, tapi ia bagi kesan segera dan yang penting, ia menaikkan semangat kita untuk terus berusaha. Jadi, pada akhirnya, inilah rumusan utamanya. Sungai yang benar-benar hidup bukan sekadar air yang mengalir. Ia hidup apabila akaun bank airnya seimbang, degupan jantung alirannya sihat dan seluruh jalinan kehidupan di dalamnya berfungsi dengan harmoni. Kesihatan sebatang sungai sebenarnya adalah cerminan sebenar kesihatan tanah di sekelilingnya. Ia adalah cerminan cara kita menjaga alam sekitar kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan terakhir. Lain kali bila anda lalu di tepi sebatang sungai, cuba berhenti sekejap dan pandang sungai itu betul-betul. Adakah anda hanya akan nampak air yang mengalir di permukaan? Ataupun adakah anda kini akan melihat lebih dari itu? Melihat anatominya yang tersembunyi, cuba rasakan degupan jantung alirannya dan membaca keseluruhan kisah hidupnya. Fikir-fikirkanlah.